Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak pergi cari baju raya sebab lah kita tinggal lagi 2 minggu sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay, so that's mean lagi 2 minggu jugalah untuk kita berpuasa ya. Aduh, tak sangka kan rasa macam baru hari tu je kita cakap nak puasa dah. Sekarang ni tinggal lagi 2 minggu je nak habis puasa. Tapi itulah nak buat macam mana kan. Macam itulah hidup saja. Semua benda sekejap je. Tengok-tengok hari tu tengok-tengok dah tahun baru. Lepas tahun baru tengok-tengok dah puasa. Lalu ni tengok-tengok lagi 2 minggu je kita nak raya dah pun. So, yalah. Nak raya pun raya lah. So, kalau raya confirm lah kita kena cari baju raya. Sebenarnya saya bukan tak nak beli kat online. Bukan tak nak beli kat TikTok shop. Apa tapi, rasanya dekat seminggu ni kan. Saya duk cari. Tak jumpa. Memang tak jumpa. Yang warna ada, saiz tak ada. Yang saiz ada, warna tak ada. So, hari ni kita terpaksa lah walk in terus ke kedai. Nak pergi kedai yang brand mahal-mahal ni sebenarnya kat kawasan saya ni tak berapa ada sangat. Kan macam Kiza apa semua tu belah-belah selatan ada lah. Kita yang duk utara ni tak ada. Tapi tak apa. Brand baju raya tak penting. Yang penting kualiti dia on top. Okay. So, sekarang jom kita cari baju raya. Harga baju raya kat sini pun boleh katakan murah juga lah ya. Macam baju budak ni 30. Yang family set ni tak apa. Sekejap lagi kita tunjuk satu-satu. Sekarang kita bagi tahu pun bukan orang tahu pun yang ni berapa kan. So okay. First kita kena cari kedai mana dulu yang berkenan kat hati kita. Yang kita tengok yang mana cantik. Mana kedai baju tu cantik-cantik lawa-lawa. Ni baju opa untuk budak-budak pun ada nah. Lawa ni Allah. Cantik sangat-sangat. Mesti comel kan budak bila pakai. Okey, yang ni kurta budak. Satu ni kurta budak ya. Satu sehelai baju ni RM42. Tapi okey lah tu murah lah kan. Yang ni bukan dekat macam expo apa semua tu tak tahu. Dalam kedai. Harga dia baru RM42. Murah elok tau. Baju-baju ni semua ni ya Allah semua cantik sangat. Kita tengok kat sini pun macam cantik ni baju ni. Cantiknya kan. Tapi memang semua cantik-cantik. Harga ada 50, 80, 180, 200 ada, 200 setengah pun ada. Tapi kualiti dia memang best lah. Memang lawa-lawa. Korang tengok. Yang ni kan, baju ni sepasang RM165. Kita ambil satu dulu. Contoh nak tengok macam mana nak tunjuk kat korang kan. Kalau kita baju raya, tema kita tahun ni, colour yang agak awam jugalah ya. Saya pilih colour burgundy. Sekarang ni masalah dia bukan awam tak awam. Yang penting kita dapat cari baju sedondon satu family. Tak adalah seorang merun, seorang burgundy, seorang merun, seorang burgundy. Sebab dulu kan, time raya PKP itulah kan. Adalah setahun tu saya beli baju online. So beli online, seorang dapat colour merah, seorang merun, seorang merah, seorang merun, seorang pink pun ada. Jadi warna dia tak sekata, tak sama, tak cantik lah kan. So kalau kita datang, beli depan mata terus lagi senang. At least kita bolehlah cari baju yang warna dia sama kan. Yang ni baju Melayu saja tapi korang tengoklah berapa je banyak warna ada kat sini. Navy blue, ash blue, semua jenis ada. Lepas tu samping pun ada. Jadi sekali beli satu set teruslah senang kan. Tudung. Kat depan ni semua tudung. Tudung pun kat sini harga dia boleh kira berpatutan lah. Tudung bawal. Kalau naik yang mahal sikit boleh ambil RM45. Kalau naik yang murah RM18 pun ada. Yang ini baju jalan biasa je. Harga dia RM40. Baliklah kan daripada kita beli kat pasar malam ke dekat expo ke dengan harga beratus-ratus. Tu rasa macam tak berbalik sangat kan. Baik kita beli kat sini. Baju yang korang nampak gantung-gantung dekat mannequin tu kan. Macam jubah yang ni harga dia baru RM189. Cantik kan? Ya Allah cantiknya. Ni sesuai lah ni kalau kita nak pergi pergi majlis agama ke apa kau kan pakai baju ni confirm lawa be. Kena pula dengan kasut yang kita pakai hari ni. Lupa pula nak tunjuk kasut dekat video ni. Sama tau kasut kita dengan jubah tu. Tapi itulah jubah tu bukan kita punya. Kat sini sebenarnya saya datang sebab saya nak carikan jubah untuk mak saya. Mak saya ni dia jenis kalau boleh dia tak mau baju kurung semua tu. Dia kalau tak abaya dia confirm nak jubah. Antara dua tu je. Confirm dua tu je.
Tapi itulah saiz kat sini tak berapa ada sangat. So, that means kita kena cari kat kedai yang lain lah, ya. Tapi baju-baju jubah kat sini, kalau korang macam jenis badan tak berapa berisi, tak berapa kurus, memang sangat-sangat cantik. Saiz dekat sini kan, daripada saiz yang paling kecil, XS sampai XL pun ada. Saya dan teracun lah, saya terbeli satu. Beli colour hitam. Sebab selalunya kan kalau ikut mak pijamah ke apa, kau kan kita ni asyik tak ada baju. Sebab baju kita semua kita dah pernah tangkap gambar. Saya jenis macam pakai baju tu dah ambil gambar tu rasa macam lah baju ni dah tak ada baju dah. Saya dah tak ada baju dah. So kena beli baru. Tapi tak apa. Beli sekali-sekala. Kan bukan kita beli shopping baju hari-hari pun. Kadang kita shopping seminggu sekali pula. Sebulan sekali ke macam tu. Yang benda yang baru saya tahu adalah owner ni kan. Kalau macam baju yang biasa kosong-kosong, bila sampai kat dia, dia akan tambah sendiri. Dia punya corak-corak semua tu dia akan jahit kat belakang tu. Rajin tau ni kedai ni. Dia jaga kedai, dia cashier, dia jahit baju. Kita yang tengok ni pun macam, wah hebatnya dia ni. Lagipun owner kedai ni tak adalah tua sangat ya. Kira muda jugalah. Saya sebenarnya ternampak tau baju kat belakang sana kalau putih tu. Tapi sebelum tu kita nak tengok baju-baju ni dulu. Hai, susah betul lah ya nak cari warna burgundy sekarang ni. Hari tu kata Rich Brown viral. Sekarang tiba-tiba je burgundy. Aduh, tiba-tiba je. Kat online susah nak cari. Kita ingat ke kedai ni ada. Rupanya sama juga kena cari. Dia kalau nak cantik, kita kena ada effort kan. So, yang kita keluarkan segala jenis effort kita. Tu dia ya Allah lawanya. Dia kan nak buat baju nikah pun lawa tau. Tak payah punya mahal-mahal. Sewa mahal-mahal. Bertengok ni. Secantik ni kan. Tapi tak dapat lah dengan dia punya apa tu. Sendang tu. Baju ni. Baru harga dia 200 je. Ya Allah murahnya. 199. Cantik tau. Nak pakai tok raya tak boleh. Sebab dia macam apa. Tapi kalau pakai nak nikah ke apa. Kan confirm lawa wing. Baju dah ada dah. Pasangan bila? Tak tahu. Hak tu biar pi lah. Tapi confirm weh. Lawa gila. Murah. Tak payah sewa mahal-mahal dah kalau ada baju macam ni. Kat belakang ni baju budak-budak. Macam biasalah. Baju kurung. Ni baju kurung besar. Nampak macam kecil ya. Kat belakang tu lagi sebenarnya baju budak. Kita tu confuse kejap kan. Sebab semua nampak sama besar je. Yang ni baju budak, iaitu jubah budak. Kalau beli satu, 30. Kalau beli dua, 50. Murah weh. Saya sebenarnya berkenan kat baju yang kat atas kala merah tu. Tapi, ada tapi. Kala berganti tak ada. Maroon je ada. Tak malah macam hari tu raya PKP tu. Seorang maroon, seorang merah, seorang pink. Kita yang tengok pun gambar macam tak lawanya. Walaupun raya PKP. Tapi nama dia still raya kan. Still kena ada vibes raya. Tapi bila baju macam tu, vibes hilang. Tu yang tak best tu sebab saya ni jenis tak kisahlah raya PKP ke, raya mengejut ke. Kalau nama dia raya, baju semua kena lawa. Tapi it's okay lah kan. Lagipun raya PKP tak apa. It's okay kita redo. Maybe macam tu je lah kot nak kan. Okay, jadi sekarang saya nak sambung cari lagi baju untuk anak saudara pula. Okay, jadi okay lah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.